Nak beli phone yang power macam flagship tapi nak harga yang murah sikit macam mid-range. Ada. Nama kelas yang kau nak pakai ni adalah flagship killer. Okey. Dia tak sampai flagship, ada benda yang dia sunatkan sikit, mungkin body ke kan. Apa-apalah, tapi biasanya chipset dia ikut juga. Tapi banyaklah kamera ke apa dia potong. Tapi kalau nak katakan martabat dia rendah pada flagship sangat tu pun tak juga sampai mid range. Dia tengah-tengah. Ini mid range, ini flagship killer, yang ini flagship betul. Dah berbaloi flagship killer. Kalau tanya aku, mungkin update kau tak dapatlah lama macam flagship betul. Dia tak sampai lah macam 5 tahun 7 tahun. Mungkin 3 tahun ke. Tapi bagi aku masih lagi berbaloi sebab dia punya jantung chipset tu kau dapat yang latest kan. Software pun dapat yang cun juga. Hardware dia walaupun tak dapat fully macam flagship, tapi masih lagi kebiasaannya yang gamer-gamer hardcore lah. Okay? Kadang-kadang gamers ni dia macam ni tau. Dia suka spec power tapi nak murah. Bagi aku tu bukan diorang je salah, semua orang macam tu. Tapi dalam masa sama, diorang okey je ada benda-benda yang kena sunat macam kamera semua tu. Jadi diorang yang akan make flagship killer paling ramai. Betul tak? Contoh-contoh flagship killer, Poco F6 Pro, Xiaomi 14T Pro, banyak lagi. Dan aku nak juga korang komen apa yang korang rasa berkaitan flagship killer ni, apa yang korang pernah pakai dan apa lagi model-model korang nak sebut dekat komen. Dan jangan lupa like, komen, share, repost untuk aku buat video free kosong-kosong macam ni lagi. Okay? Mantap.